Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini 13 Julai 6.50 pagi. 13 Julai 2025 hari Ahad. Inilah suasana pagi yang tenang, nyaman, damai. Udara yang bersih, kicauan burung dan unggas di Dusun Damai, Paguh, Johor. Alhamdulillah kita dapat menghirup udara segar di pagi ini. Alhamdulillah. Moga terus diberi kesihatan yang baik. Hari ini lebih baik daripada hari semalam. Dan moga-moga dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini dan hari-hari yang mendatang, insya-Allah. Selamat pagi daripada Dusun Damai, sehingga kita terus diberi kesihatan yang baik, insya-Allah. Assalamualaikum. Suasana pagi yang nyaman daripada Dusun Damai, Paguh. Alhamdulillah. Udara segar. Kita menghirup udara segar di pagi hari. Di Dusun Damai. Udara bersih, segar. Alhamdulillah. Dengan kicauan burung, ayam berkokok, unggas dan sebagainya, menyambut kedatangan hari yang seterusnya. Moga-moga kita ceria, kita sihat, kita terus diberikan kesihatan yang baik, dan hari ini lebih baik daripada hari semalam, insya-Allah. Suasana pagi menjelang jam belum 7 pagi di Tasik Damai, di Dusun Damai. Tenang, nyaman. Kicauan burung, bunyi unggas-unggas yang sama-sama meraihkan udara segar di pagi hari. Moga kita terus diberi kesihatan yang baik untuk hari ini dan hari-hari yang mendatang. Moga kita dipermudahkan segala urusan untuk hari ini dan hari-hari yang mendatang, insya-Allah. Selamat pagi. Salam pagi daripada Dusun Damai. Moga ceria selalu. Assalamualaikum. Ini dahsyat ni, kalau hotel siap semua ori ni. Datang daripada dusun. Tengok dengan tembikai, nenas, betik, semua ori. Western campur dusun. Pau ni special ni. Pau pun ada. Dahsyat ni. Kat hotel tak ada macam ni. Hotel Dusun Damai. Hari ini matahari memancar pagi-pagi. Kalau betik tu apa ni, panas. Ni betik baru petik pagi ni. Durian hasil pagi ni. Kita teduhkan sikit. Itu dia sarapan pagi. Tak teduhkan sikit. Ya, lagi dia redup lah. Ya, lagi je. Sekali lagi redup lah. Ni pun ada sikit lah tu. Bismillah. Matahari memang memancar pagi ni. Tapi unggun api tetap menyala. Menghalau nyamuk. Ni memang kawasan Paguh ni lalat banyak kot. Sebab kalau RNR Paguh tu pun banyak.
Kentang kukus oil free. Tahu garam, tahu black pepper. Telur separuh masak. Buah dahsyat lah. Memang komplit lah breakfast. Kot siapa tak kenal, ini pokok manggis dia. Ini pokok manggis. Tengok. Buah dia bersepah jatuh kat bawah tu. Bersepah jatuh kat bawah tu. Tengok ni. Isi manggis macam ni ya. Macam ni. Kita kupas. Itu isi manggis. Itu isi manggis. Nampak? Itu isi manggis. Ini buah manggis. Ini pokok manggis. Pokok dia tak tinggi. Dia rendang. Ini pokok durian. Ini pokok durian. Okey, jom. Kita kait. Tak nak ambil yang luruh, kita kait. Pau Merah, Jalan Parit Sulong. Itu kilang Pau Merah. So kita nak makan warung Tanah Merah. Kita nak makan warung Tanah Merah. Ini dekat je dengan Dusun Damai. Warung Tanah Merah. Kalau kari ayam, sayur dia apa dah? Sayur. Kobis. Kobis je lah kot ya. Sayur lain tak ada? Tak ada. Boleh? Okey, boleh je. Itu ikan apa masak apa? Kepala syakap. Pedas. Masak pedas. Saya makan ayam kari. Itu apa? Saya goreng. Tahu goreng. Kicap. Ayam merah. Ayam kecap. Telur. Kan? Dia tahu juga banyak pokok. Dia sebab bukan banyak pokok, dia pokok dia kecil. Dan dia orang tak ada tanam. Itu pokok baru tu rasanya. Dia orang tanam. Dia tak tanam pisang ke apa ke kan. Yang tu sementara. Dalam masuk ke Dusun Damai. Baru balik makan lunch. Tu bukit-bukit tu. Itulah Dusun Damai. Tanah Dusun Damai. Berapa lot semua ya? Banyak juga. Ada 100? Kalau 100, setiap lot 2 ekar dah 200 ekar. Maksudnya ada 100 lot lah. ada Masya. Tu dia. Dia potong bukit-bukit tu. Dia buat kebun. Tu yang ada rumah banglo atas bukit, puncak bukit tu. itulah yang Singaporean tu. Yang Rahsia. pasang apa tu? Semua lain malam tu. Dia tak boleh beli. Ni Cari doyan naik motor. Naik motor kita cari durian. Kutik durian. Tak nampak buah dia. Pokok besar. Hang kebun, akulah hang kebun. Tiap pagi pergi ke kebun. Ku tanam ubi, ku tanam jagung. Kalau haus, aku panjat kelapa. Hang kebun, akulah hang kebun.
ada bini cantik jelita. Bila dah siang dia pun datang, bawa nasi ikan sambal belacan. Aktiviti petang, bakar sampah belakang rumah. Nak mengalah nyamuk. Nyamuk banyak dalam kebun. Bagi dia berasap sikit. Di belakang rumah. Dia sepadan dia. Dia sepadan dengan tanah sebelah. Ini orang sebelah. Oh, berasap. Okey. Nak pasang tu lupa.